Ini bukan kuih raya, tuan-tuan. Inilah benih pokok melung tembaga suasa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Video berkenaan pokok melung tembaga suasa ni telah mendapat tontonan lebih daripada 300k di Facebook dan 200k di TikTok. Boleh rujuk di ruangan komen untuk mendapat maklumat dan petua lebih lanjut. InsyaAllah, kali ini kita akan kongsikan kaedah perhantaran anak pokok melung tembaga suasa yang telah dibeli oleh pelanggan yang dihormati. Standard anak pokok yang akan dihantar memiliki ciri-ciri yang matang, yang mana saiznya melepasi ketinggian 1 kaki. Untuk promosi kali ini, setiap pembelian anak pokok melung tembaga suasa akan disertakan bersama hadiah anak pokok yang berbeza. Sebelum dipost, pokok akan dibasahkan sedikit dan dibungkus di dalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Nanti bila sampai rumah, pokok ni tanam terus lah, tanam pakai tanah biasa tak apa. InsyaAllah dia mudah hidup lah. Terima kasih banyak di atas sokongan semua. Sekadar tu dulu, harap bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.